maksud naratif. Dia nak apa? Dia nak orang tu nampak apa? Nampak jahat, nampak sakit, nampak tak betul. Okay, kumpulkan gambar-gambar, video-video, sekerat. Side-side yang dia nampak tak betul, dia nampak sakit, dia nampak gila ke apa. Potong sekerat, cantumkan. Okay, buat cerita, buat karangan. Tapi sebenarnya video yang sekerat tu, lepas je habis video tu, mungkin orang tu elok je balik. Tak ada apa-apa berlaku pun. Macam tu. So, banyak terjadi macam ni kan. Contohnya, kalau dia cakap orang tu sakit, gila. Macam mana you tahu dia gila, dia sakit? Apa buatkan you cakap orang tu gila, sakit? Apa sebab dia sekerat ambil video atau gambar sekerat yang dia tengah menangis, tengah emotional. Tapi sebelum dia emotional, sebelum dia menangis, apa dia buat? Lepas dia menangis, apa dia buat? Macam mana boleh sahkan orang tu sakit, orang tu gila? Doktor mana yang cakap orang tu dia gila, dia sakit? Orang yang dia cakap sakit gila tu pun tak tahu, pun tak ada jumpa doktor. Macam mana doktor boleh tahu dia sakit, dia gila? Mungkin doktor tu pun jadi mangsa keadaan, dengar ataupun tengok video yang sekerat tu. Tengok video yang sekerat tengah menangis dalam bilik seorang-seorang. Apa dia buat dalam bilik kan? Biasalah dalam bilik, nama pun tempat privacy kan. Orang tengok dalam bilik privacy, mestilah menangis ke apa ke. Tempat yang dia selesa. So, apa yang dia bagi tahu dekat doktor tu, sampai doktor tu boleh percaya yang orang dalam video tu sakit, gila. Macam mana boleh sahkan orang tu gila, sakit, tak pernah jumpa doktor, dan doktor pun tak pernah jumpa orang tu? Apa yang buatkan doktor tu cakap dia gila, sakit? Jumpa dia depan pun tak pernah kan. Mungkin kan doktor yang cakap sakit, gila tu pun jadi mangsa keadaan kan. Sebab kadang narsistik, ada orang yang pandai berlakon. Top 1, senyum, manis, manja, belakang ada pisau. Biasa, banyak macam tu kan. So faham, kadang doktor tak jahat, tapi doktor dia cuba nak bantu, nak tolong. Tapi tak tahu pula orang ni ada niat lain, pandai berlakon.